Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Puan Zawiah binti Bahrom, atas segala bimbingan, sokongan serta tunjuk ajar yang telah diberikan sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Beliau bukan sahaja membantu kami memahami tajuk ini dengan lebih mendalam, tetapi juga memberikan panduan yang sangat berharga bagi memastikan pembentangan ini dapat disampaikan dengan baik. Baiklah, tanpa melengahkan masa, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Aziz Zafri bin Roslan dan bersama saya pada hari ini ialah saudara Aidil serta saudara Syakil. Baiklah, dalam pembentangan ini, kami akan menumpukan perhatian kepada ciri-ciri kritikan sastera terhadap karya puisi sastera kanak-kanak sebagai wahana kesantunan bahasa dan budaya secara didik hibur. Fokus saya adalah pada sebuah syair yang bertajuk Adik Sehat. Syair merupakan salah satu bentuk puisi tradisional Melayu yang kaya dengan unsur keindahan bahasa, nilai moral, dan pengajaran kepada pembaca. Syair Adik Sehat ini berfungsi sebagai bahan pendidikan awal kepada kanak-kanak untuk menggalakkan gaya hidup sihat. Oleh sebab itu, saya akan mengemukakan kritikan sastera terhadap syair ini berdasarkan empat aspek utama, iaitu sanjungan, teguran, saranan, dan terakhir sekali pendekatan. Pertama sekali, dari sudut kritikan sanjungan, syair Adik Sihat memperlihatkan penggunaan bahasa yang mudah difahami tetapi tetap mempunyai nilai estetika yang tinggi. Keindahan syair ini terletak pada pemilihan diksi yang sederhana, sesuai dengan tahap pemahaman kanak-kanak, namun tetap mengekalkan irama dan rima yang menarik. Syair ini mengaplikasikan pola rima AA yang memberikan kesan harmoni apabila dibaca secara lisan. Dalam rangkap pertama, penggunaan kata-kata yang lembut dan menggambarkan suasana pagi yang segar seperti bangun pagi bersihkan badan menyerlahkan usaha penulis dalam mencipta suasana positif untuk menarik perhatian pembaca, terutamanya kanak-kanak. Keindahan bahasa ini bukan sahaja memberikan dorongan kepada kanak-kanak untuk menjaga kebersihan, malah turut merangsang rasa ceria dan semangat dalam menjalani kehidupan seharian. Baiklah, selain keindahan bahasa, aspek visual juga memainkan peranan yang penting dalam memperkayakan pengalaman pembaca, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Syair Adik Sehat mengetengahkan elemen didik hibur melalui ilustrasi yang menarik seperti kartun Arnab yang bermain bola, susu dan roti, serta pelbagai objek yang berkait rapat dengan amalan gaya hidup yang sehat. Setiap gambar yang dipaparkan bukan sahaja memperkukuhkan kefahaman terhadap maksud syair, malah turut membantu membangkitkan minat pembaca, khususnya kanak-kanak, untuk lebih menghayati mesej yang ingin disampaikan. Penggunaan gambar Arnab yang bermain bola, misalnya melambangkan aktiviti fizikal yang penting untuk kesihatan tubuh badan. Selain daripada itu, ilustrasi susu dan roti pula memberikan penekanan terhadap kepentingan pemakanan yang seimbang sebagai asas kepada tubuh yang sihat dan bertenaga. Gabungan visual ini berjaya memperkuatkan mesej syair yang menekankan amalan gaya hidup yang sihat melalui senaman dan juga pemakanan yang betul. Kombinasi teks dan elemen visual yang digunakan dalam syair ini menjadikannya lebih menarik dan mudah difahami, terutamanya oleh kanak-kanak. Ilustrasi yang ceria dan berwarna-warni membantu menghidupkan mesej yang ingin disampaikan, di samping mendorong pembaca untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat sejak usia yang muda. Dengan pendekatan ini, syair bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah menjadi medium pendidikan yang berkesan dalam memupuk kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan diri. Seterusnya, saya akan beralih kepada aspek teguran terhadap syair Adik Sihat. Walaupun syair ini mempunyai keindahan bahasa dan elemen visual yang menarik, masih terdapat beberapa ruang untuk penambahbaikan agar ia lebih berkesan sebagai bahan pendidikan untuk kanak-kanak. Salah satu kelemahan yang dapat diperhatikan ialah kekurangan variasi dalam pemilihan kosakata. Walaupun bahasa yang digunakan ringkas dan mudah difahami, penggunaan diksi yang lebih bervariasi boleh menjadikan syair ini lebih menarik dan memperkayakan perbendaharaan kata kanak-kanak.
Selain daripada itu, dalam rangkap ketiga, syair ini lebih menekankan aspek positif gaya hidup sihat tanpa memberikan gambaran tentang akibat buruk jika seseorang tidak menjaga kesihatan. Misalnya, tidak disebutkan secara jelas kesan negatif terhadap keletihan, sakit, atau kurang tenaga akibat tidak mengamalkan pemakanan yang betul. Jika unsur ini ditambah, ia dapat memberikan kesedaran yang lebih mendalam kepada pembaca tentang kepentingan menjaga kesihatan. Baiklah, berdasarkan teguran yang telah saya kemukakan, saya ingin mencadangkan beberapa penambahbaikan agar syair adik sihat menjadi lebih efektif dalam menyampaikan mesejnya. Yang pertama, penulis boleh mempertimbangkan penggunaan ungkapan yang lebih puitis dan bervariasi bagi mengelakkan repetisi yang terlalu ketara. Sebagai contoh, frasa adik jaga kebersihan, bangun pagi bersihkan badan dalam rangkap pertama boleh digantikan dengan adik bangun segar berseri, tubuh bersih, hati pun murni. Ini bukan sahaja menambahkan keindahan bahasa, tetapi juga membantu kanak-kanak mengingati mesej yang dengan lebih baik. Yang kedua pula, penambahbaikan elemen naratif yang lebih mendalam boleh membantu meningkatkan impak mesej yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, selain menceritakan kepentingan gaya hidup sihat, syair ini juga boleh memasukkan kisah ringkas tentang seorang kanak-kanak yang mengalami kesan buruk akibat tidak menjaga kesihatannya, seperti mudah jatuh sakit atau kurang bertenaga untuk bermain. Dengan cara ini, pembaca dapat memahami bukan sahaja kepentingan menjaga kesihatan, tetapi juga akibat jika mengabaikannya. Seterusnya, dalam syair Adik Sihat, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan mesej kesihatan dengan berkesan kepada pembaca, terutamanya kepada kanak-kanak. Pendekatan ini meliputi aspek moral, psikologi, dan sosiologi yang saling melengkapi, menjadikan syair ini bukan sekadar bahan bacaan yang menarik, tetapi juga sarana pendidikan yang mendidik dan membentuk pribadi anak-anak. Yang pertama ialah pendekatan moral. Nilai moral yang diterapkan dalam syair ini jelas menekankan kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat dan disiplin diri sejak usia muda. Dalam rangkap pertama, nasihat untuk menjaga kebersihan dan bersenam di pagi hari adalah contoh jelas bagaimana syair ini cuba membentuk disiplin serta nilai tanggungjawab terhadap kesihatan diri. Yang kedua ialah pendekatan psikologi. Dari segi psikologi, syair ini bertindak sebagai alat motivasi untuk memupuk kesedaran dalam kalangan kanak-kanak mengenai pentingnya menjaga kesihatan. Dalam rangkap kedua pula, frasa seperti adik sarapan susu dan roti mencipta gambaran tentang rutin harian yang sihat dan menyenangkan dan mampu merangsang minda kanak-kanak untuk mengikutinya. Dan yang terakhir sekali ialah pendekatan sosiologi. Syair ini turut menonjolkan nilai-nilai sosial yang menitik beratkan pentingnya hubungan sosial dalam membentuk gaya hidup sihat. Dalam rangkap ketiga, penulis menampilkan suasana keceriaan apabila adik bersama rakan-rakannya melakukan aktiviti sihat yang sekaligus membentuk rasa kebersamaan dan semangat kerjasama. Nilai ini memperlihatkan bahawa kehidupan yang sihat tidak hanya memerlukan usaha individu, tetapi juga sokongan persekitaran sosial yang positif. Selain daripada itu, saya akan membincangkan nilai budaya yang diterapkan dalam syair Adik Sihat. Syair ini bukan sekadar mengajak kanak-kanak mengamalkan gaya hidup yang sihat, malah turut menanam benih-benih nilai murni yang menjadi asas penting dalam pembentukan sasiah diri. Melalui rangkap-rangkap yang tersusun indah, penulis dengan bijak menyisipkan mesej-mesej yang berguna yang bertujuan mendidik serta membentuk kepribadian yang mulia dalam kalangan kanak-kanak. Terdapat tiga nilai budaya utama yang diketengahkan dalam syair ini, iaitu menjaga kebersihan dan kesihatan, nilai kesopanan dan budi bahasa, dan yang terakhir sekali kehidupan yang ceria dan sederhana. Baiklah, nilai pertama yang ditekankan dalam syair ini ialah kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan diri yang juga diceritakan dengan jelas dalam rangkap yang pertama. Kanak-kanak diajak untuk memulakan hari dengan amalan kebersihan diri yang baik, seperti mandi dan membersihkan badan sebaik sahaja bangun daripada tidur. Amalan ini bukan sekadar satu rutin harian, tetapi juga lambang kepribadian yang bersih dan terjaga. Selain daripada itu, syair ini turut menekankan kepentingan melakukan senaman secara berkala, terutamanya pada waktu pagi di kawasan yang mempunyai udara yang segar. Melalui gambaran tersebut, penulis ingin menanam kesedaran tentang manfaat bersenam untuk menjaga kecergasan tubuh badan serta memastikan minda kekal cerdas. Penekanan terhadap gaya hidup sihat ini bertujuan mendidik kanak-kanak bahawa menjaga kebersihan dan kesihatan bukan hanya satu keperluan fizikal, tetapi juga satu nilai budaya yang perlu diamalkan sejak kecil agar menjadi tabiat yang berterusan sepanjang zaman.
Selain aspek kebersihan dan kesihatan, syair ini turut menonjolkan nilai kesopanan dan budi bahasa yang dipaparkan dengan penuh kelembutan dalam rangkap yang kedua. Penulis mengaitkan konsep tubuh badan yang sihat dengan pembentukan akhlak yang mulia, menggambarkan bahawa kesihatan fizikal yang baik akan melahirkan individu yang berbudi pekerti tinggi. Kanak-kanak Kanak-kanak diajar untuk bersikap sopan dan menghormati orang lain, di samping menanam rasa kasih sayang serta hormat menghormati dalam hubungan sesama insan. Nilai ini sejajar dengan budaya masyarakat yang amat menitik beratkan adab sopan dalam setiap aspek kehidupan. Melalui pendedahan awal terhadap nilai-nilai kesopanan, kanak-kanak dididik untuk menjadi insan yang bukan sahaja sihat tubuh badan, malah cemerlang dari segi asasiah dan tingkah laku. Baiklah, nilai ketiga yang turut menjadi tunjang dalam syair ini ialah konsep kehidupan yang ceria dan sejahtera, seperti yang ditekankan dalam rangkap yang ketiga. Keceriaan yang terpancar daripada wajah yang berseri serta kemesraan dalam pergaulan bersama rakan-rakan menjadi lambang kebahagiaan dalam kehidupan seharian. Kanak-kanak diajar bahawa kehidupan yang sejahtera tidak hanya bergantung kepada kesihatan fizikal, tetapi turut dipengaruhi oleh hubungan sosial yang harmoni serta sikap saling menyayangi antara satu sama lain. Syair ini menggambarkan betapa pentingnya mewujudkan persekitaran positif dan membina di mana kegembiraan dan kesejahteraan hidup dapat dicapai apabila setiap individu mengamalkan sikap menghormati serta saling menyokong antara satu sama lain. Melalui penekanan terhadap nilai ini, penulis ingin menekankan kesedaran bahawa kebahagiaan dalam hidup bukan sahaja lahir daripada kesihatan tubuh badan, tetapi juga daripada hubungan sosial yang erat dan harmoni. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamri Aidil bin Muhammad dari kelas BM3. Hari ini saya akan menerangkan beberapa kritikan yang terdapat pada sajak yang bertajuk Payung Raina. Kritikan yang pertama adalah kritikan sanjungan. Pertama sekali, sajak ini menggunakan bahasa yang mudah difahami dan mesra kanak-kanak. Sajak ini menggunakan bahasa yang mudah difahami. Ianya menjadikan sesuai untuk bahan bacaan kanak-kanak. Struktur ayat yang ringkas dan penggunaan perkataan harian dapat membantu kanak-kanak lebih memahami mesej yang ingin disampaikan tanpa mengalami sebarang kesukaran. Yang kedua pula adalah menyampaikan mesej yang positif. Sajak ini mengajar kanak-kanak tentang kepentingan payung dalam kehidupan seharian, terutamanya melindungi diri daripada hujan ataupun panas. Selain itu, nilai berkongsi dan sikap tidak mementingkan diri sendiri turut disampaikan dengan baik melalui baris terakhir sajak ini. Yang terakhir pula adalah membantu perkembangan imajinasi kanak-kanak. Sajak ini dapat merangsang imajinasi kanak-kanak dengan menggambarkan payung yang berwarna biru dan bercorak bunga. Ini boleh menarik minat mereka untuk berfikir lebih jauh tentang kepentingan payung dan bagaimana ia digunakan dalam kehidupan seharian. Kritikan yang kedua pula adalah kritikan teguran. Menggunakan bahasa yang ringkas tetapi kurang kreatif. Sajak ini menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami dan sangat sesuai untuk kanak-kanak. Namun, ia boleh diperkayakan dengan unsur puitis yang lebih menarik, seperti penggunaan onomatopia ataupun unsur bunyi, seperti bunyi hujan, bunyi angin dan seumpamanya, atau perumpamaan yang lebih jelas agar lebih berkesan dalam menarik minat kanak-kanak. Yang kedua pula adalah ilustrasi dan visual perlulah seiring dengan penyampaian teks. Sekiranya sajak ini digunakan dalam buku cerita kanak-kanak, visualnya perlulah lebih menarik ataupun lebih berwarna-warni agar dapat membantu penyampaian mesej dengan lebih baik. Watak-watak dalam sajak ini juga perlulah diperkenalkan dengan lebih baik dan lebih jelas supaya kanak-kanak dapat mengaitkan diri dengan mereka dengan cerita yang akan disampaikan. Yang terakhir pula adalah gaya penyampaian yang kurang menyeronokkan. Walaupun sajak ini mempunyai unsur-unsur positif, ia boleh menjadi lebih menyeronokkan jika unsur pengulangan ataupun ritma yang lebih menarik ataupun dinamik. Kanak-kanak biasanya lebih tertarik dengan sajak yang mempunyai irama yang kuat ataupun mempunyai unsur-unsur jenaka. Kritikan yang ketiga pula adalah kritikan saranan. Saranan yang pertama adalah penambahan elemen pengulangan dan rima yang lebih menyeronokkan. Sajak ini boleh menjadi lebih sesuai untuk kanak-kanak jika terdapat lebih unsur pengulangan,
dan rima yang lebih menyeronokkan. Contohnya, pengulangan perkataan seperti payung Raina, cantik berseri, hujan panas dan tetap berdiri boleh membantu kanak-kanak mengingati sajak ini dengan lebih mudah. Yang kedua pula adalah penyampaian nilai-nilai murni dengan lebih jelas. Walaupun sajak ini mempunyai nilai-nilai murni seperti suka berkongsi dan bertanggungjawab, namun mesejnya boleh dikukuhkan dengan lebih eksplisit. Contohnya, boleh ditambahkan dengan ayat seperti Raina suka berkongsi dengan rakan, semuanya gembira, tidak kesejukan. Baiklah, bagi kritikan saranan yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang lebih kreatif dan bermain dengan imajinasi kanak-kanak. Kanak-kanak lebih tertarik dengan unsur fantasi dan personifikasi. Contohnya, payung boleh diberikan sifat seakan-akan hidup seperti manusia. Contohnya, payung Raina terbang riang, menari-nari di awan gemilang. Ini dapat menarik minat pelajar dan secara tidak langsung mempertajamkan imajinasi mereka. Baiklah, sampai di kritikan terakhir bagi sajak payung Raina ini adalah kritikan pendekatan sosiologi. Kritikan sosiologi yang pertama adalah nilai kemasyarakatan yang diterapkan. Sajak ini mengandungi nilai positif seperti berkongsi dan bertanggungjawab. Raina tidak marah apabila ramai rakan menumpang payungnya. Ini menunjukkan sikap yang pemurah dan bertimbang rasa yang wajar diterapkan dalam diri kanak-kanak. Yang kedua pula adalah keserasian dengan budaya setempat. Konsep payung sebagai pelindung daripada hujan dan panas adalah sesuatu yang relevan dengan masyarakat di Malaysia. Ini menjadikan sajak ini dekat ataupun memberi pengalaman yang langsung kepada kanak-kanak itu tersebut. Sekian daripada saya, Samurai ADB Muhammad. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang pantun kanak-kanak. Yang pertama adalah tentang kritikan sanjungan. Pantun ini memaparkan keindahan bahasa dan nilai moral yang tinggi, misalnya seperti menghargai budi bahasa, hubungan sama masyarakat dan kegembiraan dalam kehidupan seharian. Unsur tradisional seperti penggunaan makanan tempatan, iaitu kerutuk, dan lokasi popular, contohnya seperti Pekan Kemaman dan Pasar Payang, telah memberikan identiti budaya yang kuat. Selain itu, pendekatan didik hibur dalam pantun ini ialah guru ataupun ibu bapa boleh minta kanak-kanak untuk melakukan situasi dalam pantun, misalnya seperti seorang ibu mengidam makanan. Kanak-kanak boleh berlakon sebagai ibu yang hamil yang mengidam kerutuk. Selain itu, suasana di pasar, kanak-kanak boleh mainkan peranan yang penting ataupun peranan sebagai watak penjual dan pembeli di Pasar Payang sambil menyebut dialog yang ringkas. Pendekatan ini membantu mereka untuk memahami maksud pantun secara lebih visual dan praktikal. Baiklah, seterusnya adalah kritikan teguran. Walaupun pantun ini menampilkan elemen budaya dan nilai yang positif, tetapi penggunaan istilah seperti hamba dalam konteks moden mungkin kurang sesuai kerana ia boleh dianggap sebagai suatu kerendahan atau merendahkan diri. Selain itu, kejelasan mesej dalam setengah baris boleh diperbaiki agar lebih mudah difahami oleh kanak-kanak ataupun pembaca itu sendiri. Baiklah, seterusnya adalah tentang kritikan saranan dalam pantun ini, iaitu pantun ini boleh ditambah dengan unsur pendidikan yang lebih jelas. Contohnya seperti nasihat tentang amalan kesihatan ataupun kepentingan kasih sayang dalam keluarga. Selain itu, kita juga boleh menambahkan unsur rima yang lebih konsisten, yang seterusnya akan menjadikan pantun ini lebih mudah untuk dihafal dan menarik untuk anak-anak. Baiklah, di samping itu, bagi kritikan pendekatan pula, pendekatan yang digunakan dalam pantun ini lebih bersifat deskriptif dan imajinatif yang menggambarkan situasi harian seperti ibu mengidam makanan dan suasana di pasar. Ini juga dapat membantu untuk membentuk pemahaman kanak-kanak tentang dunia sekitar mereka dengan cara yang ringan, iaitu lebih santai dan juga menarik. Baiklah, tambahan pula, bagi kritikan penganalisisan, pantun ini telah menggabungkan unsur budaya dan nilai moral yang telah menunjukkan bagaimana masyarakat Melayu menghargai adab dan hubungan sosial. Struktur pantun ini juga telah mencerminkan susunan tradisional pantun 4 kerat dengan pola ABAB yang menjadikannya mudah diingat dan dihayati. Baiklah, yang akhir sekali dalam pantun ini adalah tentang kritikan penilaian. Dari sudut nilai estetika, pantun ini mengekalkan ciri klasik pantun Melayu dengan penggunaan kosa kata yang indah dan yang bersahaja. Dari sudut mesej pula, pantun ini telah berjaya menyampaikan nilai kasih sayang, adab dan keindahan budaya
yang seterusnya telah menjadikannya sesuai untuk pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, bagi gurindam pula, saya akan mulakan dengan kritikan sanjungan. Yang pertama adalah gurindam ini telah mengangkat nilai ilmu sebagai sesuatu yang amat berharga. Ia juga telah memberi penghormatan kepada ilmu sebagai pelindung diri daripada keburukan dan sebagai sesuatu yang harus diamalkan dan dikongsi untuk masyarakat dan terutamanya kepada diri sendiri. Baiklah, yang kedua adalah kritikan teguran. Dalam gurindam ini, terdapat beberapa rangkap dalam gurindam ini yang mengandungi unsur teguran, contohnya seperti larangan terhadap sifat bertangguh dan kedekut dalam berkongsi ilmu. Gurindam ini juga telah memberi amaran bahawa ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi sia-sia. Baiklah, seterusnya adalah tentang kritikan saranan. Dalam gurindam ini juga telah menyarankan agar ilmu bukan sekadar diperoleh, tetapi juga harus digunakan dan disebarkan. Ia juga telah menggalakkan pembelajaran yang bersungguh-sungguh serta berkongsi ilmu sebagai satu bentuk amalan yang baik serta mulia. Baiklah, di samping itu, bagi kritikan pendekatan pula, kritikan pendekatan yang digunakan dalam gurindam ini adalah bersifat didaktik, iaitu telah mendidik secara langsung melalui penggunaan bahasa yang mudah dan berirama. Metafora seperti ilmu umpama tembok pendinding membantu untuk menyampaikan mesej dengan lebih jelas serta menarik. Baiklah, tambahan pula, bagi kritikan penganalisisan, gurindam ini telah menggunakan perbandingan yang mendalam untuk menggambarkan kepentingan ilmu. Contohnya, ilmu disamakan dengan tembok pendinding yang dapat menjauhkan seseorang daripada anasir yang negatif ataupun buruk. Ini juga telah menunjukkan betapa pentingnya ilmu sebagai benteng moral dan keselamatan diri. Mudah katanya, jikalau seseorang itu mempunyai ilmu, maka seseorang itu tidak mudah untuk ditipu, seseorang itu tidak mudah untuk diskriminasi dan sebagainya. Dan baiklah, akhir sekali bagi gurindam ini tentang kritikan penilaian. Baiklah, secara keseluruhannya, gurindam ini telah percaya untuk menyampaikan mesej yang jelas dan berkesan mengenai kepentingan ilmu dalam kehidupan. Ia bukan sahaja untuk menggalakkan pembelajaran, tetapi juga menekankan nilai-nilai murni seperti berkongsi ilmu dan mengamalkannya untuk kesejahteraan bersama. Sekian, itu sahaja daripada saya dan juga rakan seperjuangan saya, Hazif dan juga Aidil. Sekian, terima kasih.